Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua pengikut setia media sosial Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun lebih mesra disapa dengan KKM dan masyarakat di luar sana. Tidak lupa juga, terlebih dahulu suka saya maklumkan bahawa Perspektif Pakar kini kembali melalui saluran Facebook rasmi KKM. Dan semestinya topik yang akan dibawakan pada hari ini adalah topik yang sangat menarik, yang wajar diberikan perhatian kerana ia membawa kepada peluang terbaik untuk masyarakat Muslim terutamanya untuk berhenti merokok sepanjang Ramadan. Baiklah, topik pada hari ini adalah nafas baharu bermula Ramadan. Dan saya tidak keseorangan. Bersama saya kali ini ialah seorang pakar kesihatan awam iaitu Dr. Nur Haliza binti Zakaria. Beliau juga adalah seorang ketua sektor kawalan tembakau dan Framework Convention on Tobacco Control ataupun akronimnya adalah FCTC daripada bahagian kawalan penyakit KKM. Selamat datang doktor. Apa khabar pagi ini? Alhamdulillah. Terima kasih Alif. Alhamdulillah baik doktor. Ramadan pun telah kita lalui hampir sempurnama iaitu sebulan. Okey, seterusnya ini adalah masa yang paling bermakna bagi masyarakat Muslim terutamanya ataupun masyarakat non-Muslim yang mengamalkan puasa di bulan Ramadan juga bersama-sama berazam baru doktor dan memperkukuhkan kawalan diri masing-masing. Okey, melalui nafas Ramadan yang baru ni, kita angkat mesej jelas bahawa Ramadan tanpa rokok sebagai permulaan gaya hidup lebih sihat doktor. Seterusnya doktor, tanpa membuang masa lagi, kita terus pada soalan doktor. Soalan yang pertama, mengapa Ramadan sering dianggap masa terbaik untuk berhenti merokok doktor? Okey, terima kasih Alif atas soalan tersebut. Jadi kalau kita tengok Ramadan inilah satu tempoh bulan ibadat di mana kita menahan makan dan minum dan aktiviti-aktiviti yang membatalkan puasa termasuklah merokok. So kita bertahan berapa lama berpuasa? Dalam 12 jam, 14 jam. Lama tu. Jadi itu menunjukkan kita mempunyai daya tahan yang kuat. Jadi kita dah latih diri kita untuk bertahan. Jadi bila kita mampu untuk bertahan tu maksudnya kita mampu juga untuk berhenti. Betul tak? Betul. Jadi dengan itu sebab tu Ramadan menjadi satu bulan yang sangat sesuai untuk berhenti merokok. Jadi kalau kita tengok bulan Ramadan penuh dengan aktiviti-aktiviti ibadah. Jadi berhenti merokok itu pun kita boleh ambil sebagai salah satu ibadah ya untuk kita amalkan. Jadi kalau kita tengok merokok itu sendiri selalu kita tengok rokok konvensional atau rokok putih. Tapi dalam definisi merokok ni kalau ikutkan vape pun termasuk dalam kategori merokok juga. Jadi mana-mana yang merokok sama ada rokok konvensional ataupun vape atau apa-apa bentuk produk merokok, ambillah kesempatan ini untuk berhenti insya-Allah. Itu di Malaysia doktor, 12 hingga 14 jam, tapi di luar negara ada yang berpuasa sehingga 20 jam. Ya. Mereka mampu bertahan. Betul, ya. Maknanya manusia boleh hidup tanpa rokok. Tapi mungkin masalah nak makan mestilah macam-macam fikir masa tu kan. Jadi saya tahu dia punya cabaran tu, bukan saja cabaran untuk menahan daripada makan dan minum, tapi cabaran untuk berhenti merokok ni lah. Okay, baik. Satu penjelasan yang baik daripada doktor. Terima kasih doktor. Soalan kita teruskan. Mengapakah peranan seorang ayah sangat penting dalam isu merokok ni? Jadi apa pandangan doktor berkenaan dengan soalan ni? Okey. Jadi kita melihat peranan ayah dalam institusi keluarga. Kalau kita tengok statistik perokok di Malaysia, majoriti adalah lelaki. Jadi dalam lebih kurang anggaran dalam 4.4 juta adalah perokok. Jadi perempuan dia tak banyak, tapi dia slowly naiklah. Dan kalau kita tengok jumlah yang menggunakan vape pun nampak ada peningkatan. Jadi kita nak tekankan peranan lelaki, peranan sebagai seorang suami, peranan sebagai seorang ayah. Ya, sebab kalau kita tengok anak-anak lebih cenderung untuk menjadikan ayah ni sebagai role model. So jadi kalau dia tengok ayah dia merokok, dia ada risiko untuk dia merokok di masa hadapan. Jadi kalau ayah itu seorang yang bukan perokok ataupun dia berjaya berhenti merokok, dan itu menjadikan satu contoh yang sangat baik untuk anak-anak dan ahli keluarga yang terdekat. Jadi itulah peranan ayah yang sangat penting, dan saya yakin tidak ada ibu bapa yang mahu melihat anak-anak dia menjadi seorang perokok. Ya? Okey. Betul. Kepada ayah di luar sana,
nasihat ni boleh diguna pakai untuk menjadi satu role model sebagai ketua keluarga. Seterusnya doktor, soalan yang ketiga, apakah bahaya merokok kepada kesihatan? Okey. Saya rasa ramai dah tahu rokok tembakau atau rokok konvensional ni, dia punya kesan buruk dia memang telah jelas terbukti, bukan sahaja jangka masa panjang, ya. Macam seperti yang selalu kita dengar, kalau merokok, apa contoh penyakit yang selalu Cik Alif dengar? Jantung. Penyakit jantung, penyakit paru-paru kronik, kanser, itu memang dah dibuktikan secara saintifik, ya. Jadi kita bila jangka panjang ni ada yang cakap, oh saya merokok okey je, sihat je. Tetapi banyak kes yang saya jumpa masa saya bekerja atau bertugas di hospital, di klinik dahulu, mereka kebanyakan perokok ni bila mereka sakit baru mereka akan rasa menyesal. Oh, doktor saya dulu merokok lama, jadi bila saya dah semput atau ada mempunyai masalah, barulah nak berhenti. Dan sebab kesan-kesan yang telah dialami ni adalah kesan yang tidak boleh nak reverse. Dia dah macam kekal. Especially kalau macam kerosakan paru-paru kronik ni, terpaksa bergantung dengan oksigen dan sebagainya. Dan kita jangan lupa kita ada produk yang boleh dikatakan baru, iaitu rokok elektronik atau vape ni. Jadi kalau kita tengok, kesan dia juga tidak kurang buruknya. Ya? Antara yang kita dah kenal pasti adalah penyakit EVALI, e-cigarette vaping product use associated lung injury, di mana pengguna-pengguna vape ni mungkin mengalami masalah paru-paru, di mana paru-paru tu mengalami kecederaan yang menyebabkan masalah pernafasan yang perlu mendapatkan bantuan alat bantu pernafasan dan sebagainya. Jadi kita tak nak kita punya masyarakat terjejas akibat penyakit-penyakit seperti ini. Jadi apalah salahnya ambil peluang ini untuk berhenti. Dan satu lagi isu yang mungkin kalau Cik Alif biasa dengar dekat dalam media massa adalah isu penyalahgunaan dadah menggunakan rokok elektronik atau vape. Jadi isu ini pun masih dalam pemantauan, dan saya rasa pihak polis banyak menemui kes-kes yang dirampas berkaitan dengan rokok elektronik yang disalahgunakan untuk dan dicampurkan dengan bahan-bahan terlarang ini. Jadi anak-anak kita, remaja lebih mudah untuk terdedah kepada produk-produk ini dan menyebabkan ketagihan bahan-bahan lain yang kita tak nak mereka terjebak. Okay? Sangat serius ya doktor? Ya. Jika dicampurkan penggunaan vape dan juga dadah. Ya. Antara kesan-kesannya adalah terganggu metabolisme badan, tahap kita berfikir, kan doktor? Ya, betul. Itu sangat bahaya untuk perokok, terutamanya perokok elektronik yang mencampurkan kanabis dan sebagainya yang berkaitan dengan dadah untuk diguna pakai seharian. Okey, seterusnya doktor, kita akan sambung sebentar lagi. Kita akan rehat sebentar. Sebelum kita ke soalan seterusnya, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama kami di Perspektif Pakar. Kita akan merungkaikan lagi soalan-soalan yang akan dijawab oleh pakar kita. Soalan seterusnya doktor, ramai yang beralih kepada vape kerana menyangka ia lebih selamat. Apa pandangan doktor berkenaan dengan statement tersebut? Okey, baik. Ini ada satu statement yang tidak tepat dan salah. Sebab vape atau rokok elektronik ini mengandungi risiko dia tersendiri, di mana dia juga mengandungi nikotin yang menyebabkan ketagihan.
dan dia juga mengandungi bahan-bahan lain yang tidak disahkan selamat untuk disedut dan ke paru-paru kita. Jadi bila statement itu, sebab tu saya kata salah dari segi saintifik itu sendiri, dan kita sedang menunggu banyak lagi bukti-bukti, terutamanya kesan jangka masa panjang penggunaan rokok elektronik atau vape. Dan buat masa ini kita di Kementerian Kesihatan tidak mengiktiraf rokok elektronik atau vape sebagai salah satu kaedah untuk berhenti merokok atau sebagai pengganti kepada rokok konvensional atau rokok biasa ini. Dan pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga tidak pernah mengiktiraf rokok elektronik atau vape ni sebagai satu alternatif yang selamat untuk pengetahuan Cik Alif lah. Mereka menyangka ia lebih selamat sebab rata-rata di Malaysia sekarang terdapat kedai yang jual vape tu. Sebab tu diorang rasa ianya adalah lebih selamat dan senang digunakan di mana-mana. Ya, jadi persepsi itulah yang kita kena betulkan. Maknanya dia tetaplah berbahaya. Mungkin kalau tak lebih teruk, sama bahayanya dengan rokok konvensional. Betul, Doktor. Baik, Doktor. Soalan seterusnya adalah terminologi yang sangat dekat di hati masyarakat semua, iaitu passive smoker, yang mana saya percaya semua pernah dengar berkenaan dengan passive smoker. Saya nak Doktor ulas lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana pula kesan kepada ahli keluarga yang tidak merokok ataupun lebih dikenali sebagai passive smoker, Doktor. Okey, baik. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar, tapi izinkan saya untuk ulas lagi lah, memberi peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Di mana bila seseorang yang merokok dan ada orang di sekelilingnya, mereka terdedah kepada bahaya asap atau wap yang dibebaskan daripada tabiat merokok itu. Jadi bila kita kata, oh saya tidak merokok, tetapi memandangkan kita sendiri terdedah atau berada berhampiran dengan para perokok, jadi secara tak langsung kita akan menerima kesan atau masalah kesihatan yang hampir sama. Ya, kalau kita tengok, kalau anak-anak, contohnya kalau ayah yang merokok, dia kata, oh doktor, saya tidak merokok di depan anak saya atau dia merokok di luar rumah. Tetapi sedangkan asap yang dihembuskan itu boleh melekat di pakaian ayah tu. Jadi bila dia balik rumah, dia akan peluk anak dia akan peluk ahli keluarga dia. Jadi secara tak langsung partikel-partikel yang melekat di pakaian itu akan transfer atau dipindahkan kepada ahli keluarga. Jadi ini yang kita cuba elakkan, di mana kalau kita tengok anak-anak yang mungkin selalu terdedah kepada asap atau wap yang terhasil daripada vape ni, mereka ada kecenderungan atau risiko untuk menghadapi masalah pernafasan, contohnya macam asma, ya. Jadi selalu tak sihat, terpaksa pergi hospital kerap untuk mendapatkan rawatan akibat masalah paru-paru. Jadi sebenarnya bila doktor siasat, antara puncanya adalah disebabkan oleh terdedah kepada asap atau wap merokok itu. Ahli keluarga atau kita sendiri yang mungkin bukan perokok kena pastikan tidak berada berhampiran dengan perokok-perokok inilah. Dan kalau kita tengok di bawah akta kita, Akta 852, Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam, mewartakan banyak tempat-tempat awam sebagai kawasan larangan merokok. Itu adalah tujuan kita adalah untuk melindungi orang awam daripada terdedah kepada bahaya asap rokok ini. Jadi ahli keluarga pun mudah tertipu, Doktor, kerana bau vape ni adalah wangi. Ya, betul. Sebab bila vape ni dia tidak ada bau asap yang kuat. Jadi dia ada berbagai perisa yang lebih wangi dan mudah untuk dihidu berbanding dengan asap. Namun jangan tertipu dengan bau wangi tersebut sebab dia sebenarnya ada banyak bahan berbahaya di sebaliknya. Jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, Doktor. Apakah tips praktikal untuk berhenti merokok sempena bulan yang mulia ni, Doktor? Boleh Doktor terangkan kaedah rawatan berhenti merokok yang sangat berkesan untuk masyarakat di luar sana? Okey. So antara tindakan yang pertama adalah tetapkan niat untuk berhenti, dan kalau boleh dah ada tarikh. Contoh kalau azam, biasalah tahun baru, azam baru, atau nak raya ada azam baru, atau apa-apa saja kadang-kadang peristiwa yang berlaku dalam kehidupan menjadi satu titik untuk kita berubah. Jadi antara kaedah yang paling baik adalah tetapkan satu tarikh untuk
kita berhenti dan berusaha untuk mencapai status bebas daripada merokok pada tarikh yang dipilih tersebut. Dan pada masa yang sama kita kena kenal pasti apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita rasa nak merokok. Mungkin ada orang dia rasa bila dia stres. Cara dia release stres adalah dengan merokok. Jadi dia kena identify perkara-perkara yang membuatkan dia rasa ingin merokok tersebutlah. Jadi kalau dia kata sebab stres, jadi dia kena cari alternatif untuk menangani stres itu, atau dia kena cari cara untuk menghilangkan stres tersebut. Dan yang ketiga adalah dengan memastikan surrounding atau persekitaran tu adalah menyokong ke arah berhenti. Biasalah orang merokok ni dia ada geng, betul. Ada kawan. So kadang-kadang kawan ni dia nakal sikit. Jadi bila dia kata, oh kawan aku nak berhenti ni, tak boleh. So lagilah dia hulurkan rokok, dia hulurkan vape. Ya, bagi free sanggup sebab dia tak nak kehilangan kawan dia. Jadi mereka yang betul-betul dah ada tekad untuk berhenti, jadi mungkin dia akan ada rasa kehilangan kawan. Ya, betul. Ini based on kisah benar lah. Bila saya interview mereka bekas-bekas perokok ni, dia memang kata dia tak ada nak lepak dah dengan kawan-kawan dia sebab itu menjadi satu pengaruh yang besar untuk dia kembali merokok. Jadi dia tidak lepak dengan kawan. Jadi dia banyak menghabiskan masa di rumah dengan keluarga. Alhamdulillah. Ya. Tapi ada juga bekas-bekas perokok ni dia menggunakan terapi, dipanggil terapi gantian nikotin, nicotine replacement therapy, di mana NRT ini diiktiraf sebagai kaedah berhenti merokok yang berkesan. Jadi nanti saya akan explain sikit. Jadi apabila dia nak jumpa kawan, dia ambil macam nikotin gum atau nikotin, biasa nikotin gum lah. Dia akan kunyah gum tu dalam tempoh setengah jam, baru dia jumpa dengan kawan-kawan. Dan masa dia jumpa kawan-kawan, memang dia tidak ada rasa nak merokok disebabkan dia telah ada mendapat dia telah mengambil ubat atau gum yang sesuai dengan diri dia. Jadi kalau kita tengok orang yang nak merokok, memang cabaran dia besar. Nak berhenti ni dia lah sebab dia dah dia kata addiction atau dah bergantung kepada nikotin tu. Jadi kena dapatkan rawatan yang lebih berstruktur dengan khidmat nasihat yang betul daripada klinik-klinik kesihatan di bawah KKM ataupun klinik swasta ataupun farmasi-farmasi yang terpilih. Kita ada banyak juga farmasi yang menyediakan perkhidmatan berhenti merokok ini. Dan kalau nak senang, kita ada portal jomquit.moh.gov.my. Baiklah doktor, terima kasih atas tips-tips tersebut. Mudah-mudahan tips tersebut boleh diamalkan pada masyarakat di luar sana. Jadi kita akan berehat sebentar sebelum kita ke soalan seterusnya. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. Kembali lagi kita ke dalam rancangan Perspektif Pakar. Untuk soalan seterusnya, doktor. Apakah peranan keluarga dalam membantu seorang untuk berhenti merokok? Okey, baik. Keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam menyokong kejayaan seseorang perokok untuk berhenti merokok. Jadi kalau kita tengok, saya dah senaraikan tips-tips tadi. Antara perkara yang lain yang perlu dilakukan apabila seseorang itu telah bertekad untuk berhenti adalah dengan memaklumkan kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan untuk
menyatakan bahawa ya saya dalam proses untuk berhenti, mungkin dah ada tarikh jadi dia kena nyatakan. Ahli keluarga saya rasa kebanyakan, saya tak tahulah, boleh saya katakan hampir semualah ahli keluarga. Kalau seseorang mungkin ayah atau suami atau ahli keluarga menyatakan untuk berhenti, mereka pasti akan memberi sokongan yang padu kepada perokok itu untuk berhenti. Ya, jadi contoh kalau macam sebagai seorang isteri, mesti dia akan sangat gembira apabila suami dia berhenti. Anak-anak juga menjadi satu peranan, memainkan peranan untuk menyokong atau menjadi satu motivasi kepada ayah untuk berhenti merokok. Kalau kita tengok selalu orang berazam, kalau nanti bila dah orang akan bertekad untuk berhenti, kahwin nanti nak berhenti, ataupun dah ada anak nanti nak berhenti. Jadi itulah peristiwa-peristiwa yang utama dalam kehidupan seseorang yang boleh menjadikan dia satu motivasi. Jadi that's why di sini kita tengok peranan keluarga itu sendiri memang sangat-sangat penting sebagai satu institusi yang menyokong atau menyediakan persekitaran yang kondusif untuk seseorang perokok itu berhenti merokok. Segalanya bermula daripada rumah, ya Doktor? Ya. Itu bukan saja merokok, itu semua benda lah. Itu adalah slogan yang boleh diguna pakai untuk para perokok yang ingin berhenti merokok. Ya, betul. Bermulalah daripada rumah, dan insya-Allah ahli keluarga anda boleh membantu untuk memberikan sokongan yang amat padu dalam membuat perkara yang lebih baik. Seterusnya Doktor, apakah mesej akhir kepada mereka yang mungkin berhasrat untuk berhenti merokok sempena bulan Ramadan ini? Okey, seperti yang saya mula-mula di awal sesi kita tadi, memang Ramadan ini adalah satu tempoh yang sangat sesuai untuk berhenti merokok. Kalau kita tengok, sebab berhenti merokok inilah satu perkara yang sangat-sangat berfaedah, bukan saja untuk diri sendiri, malah untuk ahli keluarga dan orang sekeliling kita. Jadi apalah salahnya untuk kita ambil peluang ini, berikan kebaikan bukan saja kepada diri, kepada orang sekeliling kita. Dan seperti yang saya sebut, saya nak ulang lagi sekali, dan saya rasa tidak ada seorang ibu bapa pun yang ingin melihat anak-anak dia menjadi seorang perokok, maka jadilah contoh yang terbaik untuk keluarga anda. Jadi jangan tunggu lama-lama, tetap tekadkan, dapatkan bantuan perkhidmatan berhenti merokok, sama ada di klinik kesihatan kerajaan, klinik swasta maupun di farmasi-farmasi yang terpilih demi masa depan anda. Baik, terima kasih atas kupasan soalan-soalan yang kita dah bincangkan tadi, Doktor. Jawapan yang amat bagus, yang amat baik daripada Doktor. InsyaAllah. Semoga masyarakat di luar sana dapat mengamalkan apa sahaja tips-tips yang telah diberikan oleh Doktor sebentar tadi. Okay, dan kita menggunakan bulan Ramadan yang amat mulia ini untuk menjadikan kehidupan kita lebih sihat, lebih segar, okay, menjadikan kehidupan kita ke arah yang lebih baik, dan mengambil peluang di bulan Ramadan ini untuk berhenti merokok supaya badan lebih segar, pernafasan lebih lancar, dan ibadah puasa kita dapat dilaksanakan dengan lebih cergas. Seterusnya, meneruskan gaya hidup sihat di bulan-bulan yang seterusnya, bukan hanya di bulan Ramadan yang mulia ini. Terima kasih kepada Dr. Nurhaliza binti Zakaria atas kesudian untuk hadir pada hari ini dan meluangkan masa untuk berkongsi semua benda yang bermanfaat dan jawapan-jawapan yang amat baik. Semoga kita sama-sama dapat mengamalkan apa yang telah diberitahu oleh doktor sebentar tadi. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu dan topik yang semestinya sentiasa menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.